So Fatah throwback tadi dia ajar Kak Long meniaga beg kuning. Lepas tu diorang ada buat short video pertama. Lagi-lagi yang pasal kopi tu. Kopi? Biskut kan? Tu dong biskut. Biskut dengan teh. Yang terkantor depan halayak orang ramai. Apa? Wajat bukan. Maksudnya di live. Ada orang tanya susah tak nak cuti dengan orang yang kita suka? Mana ada orang tanya, mem? Ada orang tanya susah tak nak cuti dengan orang Mem yang kita tengok suka? sebab tak baca komen tiba-tiba. Ni mem yang tanya. Susah tak nak syuting dengan orang yang kita suka? Oh. Diorang tanyalah, bukan saya lah. Kak jawab tak? Tak suka janganlah tak nyanyi suka sangat. Sabar, biar saya buat kerja saya, sabar. Abang Long yang blushing sangat Abang Long. Kurung mem sekali. Mem tak dikurung Mem bos. Kan dia masing-masing. Tak apa, biar saya bercakap. Jangan nampak sangat. Cakap. Abang Long, cakap Abang Long. Cakap. Ya Allah, blushing secara berjemaah. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku, kau anugerah. Ni. Berpeluh dia orang. Sekejap. Ada tisu tak, Mem? Ada, masa kat yang berpeluh dia. Ya, akan blushing sekejap. Ada ni meminta lah. Okay, ada lagi ke? Tengok beg kuning. Dah sort out ke belum? Oh, belum lagi. Ifan teruskan. Korang cepat korang. Bagi sort out. Kita... Mana berluah? Okay lah. Geram ni Aisyah Okay, so korang semua boleh dapatkan dekat beg kuning kita. Kita ada beberapa pieces saja lagi. Macam mana yang Fatah bagi tahu malam ni merupakan malam-malam yang terakhir kita bersama dengan Fatah kalau diorang tak achieve KPI. Sebab kita bermula dengan Fatah 1 hari bulan 2. So kontrak kita 3 bulan. Maknanya kita akan tamat pada lagi 2 hari Lagi 2 hari. So kalau tak achieve KPI, kita tak sambung lah. Kita dengan Amira je lah. So lepas ni Amira akan live seorang-seorang. Mungkin kita akan invite orang lain ke yang akan teman Amira bersama kan. Tak apa, saya akan support. Saya akan bagi gift. Tanah, Mem. Fatah akan bagi gift kan. Walaupun Kak Long live dengan orang lain pun tak apa Tak apa, kita Tak boleh, okey je. Mem. Tak ada orang boleh ganti tempat Abang Long. Oh, netizen ke? Okay, tak, sorry. Behave sikit sorry Saya dah lagi 5 minit kena masuk story Abang Long. Bagi saya keluar Abang Long. So Tak nak. Tak nak. Tak nak. Oh, faham? Tak nak. Guys, cepat. Korang tak nak. kalau tak nak jadi bantu untuk sold outkan produk ni. And then Mem janji kalau anda semua sold outkan malam ini, bersaksikan 26,000 view, kita terus sambung kontrak depan semua. Boleh tolong ambilkan tu bot tu. Saya tak buat tau. Ini janji betul 26 orang Cepat korang. bersaksi. Tolong sort out. Okey. Letak kat belakang ni Produk ni tunjuk. memang bagus, jangan risau Okay. Produk ni memang tak ada mercury, tak ada produk ada bahan-bahan pelik-pelik. Memang Nampak tak kat belakang? bukan sebab korang support saya je, support Mira kat sini, support Irfan, tapi memang produk ni produk yang bagus. Produk ni memang lulus KKM, tak ada mercury. Yes. So Fatah pun tak nampak lagi Okey. Okey, so kalau malam ni Okey, korang yang menentukan. okey, so malam ni kalaulah Sign kita ke tak sign? Mem sign ke tak sign? okey, so malam ni kalaulah anda semua dapat achieve KPI Fatah Amin, di mana kita akan melantik Fatah untuk menjadi duta baru untuk bioretinol kita yang anda dapat secara percuma pada malam ini. Okey. Tapi semua tu bergantung di tangan netizen semua. Korang kena beli Tonton live ni. sebab tu korang kena beli tau. Korang kena kasih sold out. Lepas tu Fatah akan sign bot. Adik duduk. Tak payah tunggu duduk. sangat. Apa? Dia. Lagu tu dah melekat lah. Lagu apa? Kat kepala lagu tu. Satu sal di belakang. Dah lama dah melekat. Tak bila nyanyi balik, melekat balik. Saya nak kata dah lama melekat. Masa tu Kak Ya di event dengan dia. Satu dia nyanyi banyak kali lagu tu sebab dia dah suka Dah lagu tu, melekat. melekat lagu tu. Event apa kak? Event ada lah satu brand ni. Okey.
Lepas tu dia dah nyanyi selalu. Sayang. Oh, beza back satu. Combo 1, combo 2. Beza dia combo 1 night cream dengan si Kau adalah manusia. Bukan. Itu lagu lain. Kau pernah cerita kan lagu Nasir lain. kan? Lagu lain. Kak salah lah, Kak ni confident. Kak iyalah. Sana Kak lagu kepada dia cerita. Takkan lagi ku sendiri, siang berlalu kini. Ni boleh. Okey. Lock. Kita lock Okay. Duet Aku bermimpi. Oh ingat tak? Ada gaya Nozin sikit. Okay korang, cepat korang. Sikit lagi, kena set. Tak tahu buat apa. Apa Kak? Ya Ruby tak Apa? tahu. Biru buat apa? Tak tahu. Apa? Biru apa? Salah, biru buat barindu. Abang lu rindu Kak Long ke Abang lu? Tak. Okay. Tak cakap pasal biru. Betul lah. Kau acau. Combo Malam cendol. ni Blue Star acau bukan Haris. Tak baik acau. Ni. Saya sakit tekak. Gembira, sendiku menyanyi. Oh lagu tak tahu. Boleh Tak duet tahu. Ah. Okey Acha. Abang lu lagu. Cepat, Acah. Lagu Acah last lah Acah. Q dengan Abang saya nak last. Lagu My Heart boleh Abang lu? Q akan di-reveal hari ni. Semua Fatah pun Minta. Fatah ni meminta. Saya kalau kat pukul 12 ni memang Ngantuk kan? coach cepatlah. 3 4. Mana adik? Ni eh? Bismillah Okay. Ingat ya, kalau tak sedap jangan post. Kalau sedap baru post. Sedapnya. Mustahil. Rehearsal. Maksud saya, praktis untuk nyanyi. Oh, faham. Ku cintamu kerana Allah. Ku mencintaimu, berdua kita jalin kasih, memohon redanya, bahagia sampai syurganya. Boleh duet lagu ni? Sorry lah, ada salah-salah sikit kan. Sebab saya first time nyanyi lagu ni. Atta yang selalu nyanyi lagu ni. Macam mana lagu ni? Mahat? Bila kita mencinta. Oh. Di sini. Siapa? Awak. Tapi kod dia susah ni tak? My Heart. Lagu My Heart okey ke korang? Mic pecah. Ya ke mic pecah tadi? Okey kan, mic. Bagi korang. Apa beza SIM dengan retinol? Beza dia SIM. Masuklah Acha. My Jangan Heart. gaduh pula dengan Fatah. Ni first Irwan Ha. Di sini kau dan aku terbiasa bersama. Tak. Oh. Pernahkah Kau menguntai di balik lidah, ku ukir nama kita berdua. Sama-sama ya? Ha. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tega
ambil lah dunia ni. Ambil lah. Lagu je. Ni. Tapi keabadian cinta sedap kat, Dik? Okay, kepada cerita. Okay, Kak Long nak buat showcase guys. Dia cuba guys, dia cuba. Walaupun tokak kita macam ni. Siapa nak kalau Kak Long buat showcase? Tanya dong. Kalau Kak Long buat showcase, korang nak beli tiket tak? Korang nak datang tak? Buat kecil-kecil lah dulu kan. Jangan buat konsert terus kan. Betul. Awak nak buat mini organizer? showcase. Saya boleh buat. Kita ada. Cantik. Oh Kita my lock God. mem sponsor. Kita terus dapat sponsor lah. Kita Fatah Army Management. Kita boleh buat. Kita organize. Patah organize. Dan sponsor. Lock. Sponsor. Korang nak datang ke? Tapi korang kena datang lah. Nak? MC siapa MC? Acah. Kawan-kawan awak yang MC tu. Siapa? You. Kawan-kawan saya. Oh, boleh-boleh. Kita Ramai gunakan kawan-kawan. kawan-kawan kan. Betul-betul. Guest artis. Oh, pun ramai juga kawan-kawan Kan? guest artis. Ni? Menarik. Ni guna satu kau orang mulut. lah. Takkan saya tak masuk? Kan? Takkanlah. Okay, kita lock Nak. Wajib ada duet dengan Fatah. Osman and Friends. Boleh ke? Okay, Fatah, dia orang suruh duet dengan awak boleh lah. lagu apa? Nanti kita tengok Nanti lah. kita tengok. Kak macam mana akan Radin, bagi dia saya orang kan? suruh MC Radin. MC Radin. Okay kalau ramai komen nak, kita unlock mini showcase. Anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.